Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya. Okay. Sanati Talaban, insyaAllah kita masuk pengajian kita kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Iaitu sekarang kita dalam bab tentang iaitu nubuah, iaitu kenabian. Kenabian ini adalah benar, seakan sesuatu yang palsu. Dan kenabian ini yang boleh membawa kepada uh, tujuan daripada hidup, kebahagiaan yang sejati. Bukan dia nak jadi Nabi, maksud dia percaya dengan kenabian. Itu maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. So, bila nak menerangkan ini, dia berinteraksi dengan doktor, kan, ahli fizik, batiniah atau dipanggil dengan taklimiah, dan lain-lain. Walaupun macam Anda sebut sekarang ni, dah jadi zaman labeling tu tak payah cakap lah. Kalau dia orang duk bising kita duk label Wahabi, bukan sebab label Wahabi ke tak Wahabi. Memang dia orang mendukung kepada ideologi Muhammad bin Abdul Wahab. So kita kata mereka adalah golongan Wahabi kerana mendukung ideologi Muhammad bin Abdul Wahab. That's it. Sama ada sedap tak sedap istilah dan label tersebut, itu bukan nak kata dia pondan ke, nak kata dia dia gay ke, nak kata dia dia colored ke or tak colored. That is racism. Kan? Itu kita tolak. But we are talking about ideology, which is diorang betul-betul memang mengakui je. Okay. So, pada waktu yang sama, mereka hari ini dah jadi mudah untuk melabel golongan ahli sunnah, golongan sufi sebagai batiniah, sebagai golongan kebatinan. Macam-macam lah istilah yang diorang guna. Kerana ni Imam Ghazali mengarang kitab untuk menolak kebatinan. Ya, saya dah dengar benda ni dah dari 20-30 tahun dulu. 20 tahun dulu lah. 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Ya, betul. Around 20 years ago. Dah mendengar istilah kebatinan. Dan Imam Ghazali mengarang kitab kebatinan. Kitab nama dia Fadaihul Batiniyah. Tapi dia orang baca tak kitab Fadaihul Batiniyah tu? Itu isu dia. Yang mana Fadaihul Batiniyah itu ditujukan kepada golongan yang dipanggil dengan golongan Syiah Ismailiyah yang taktilu syariah, yang merasa tidak perlu kepada syariah. Bukan golongan Sufi yang dimaksudkan. Justru Sufiyah menurut Imam Ghazali yang kita iktiraf ini. Kecuali lah ada orang ngaku Sufi tapi tak nak solat. Nah, itu kita tolak. Yang itu jelas kita tolak. Tak payah dia orang tolak. Okey. So, jadi Imam Ghazali dah berinteraksi dengan semua yang saya sebut tadi. Now, dia dah bagi tahu bahawa cara jalan yang terbaik untuk menuju Allah SWT adalah jalan golongan As-Sufiyah dan golongan yang berpegang teguh dengan syariat dan ini dipanggil dengan membuktikan kenabian, kan. Masalah dia sekarang ada di kalangan mereka yang tak nak percaya sebab apa? Dia tak nampak. Dia tak nampak mukjizat itu berlaku di depan mata dia. Ini nak kata. So, now how Imam Ghazali nak membuktikan kepada mereka yang pada waktu ini, yang sekarang ini adalah menerangkan tentang yang dipanggil dengan uh, apa iaitu tentang benda yang mereka sendiri menerima, kan? Tapi ada di kalangan mereka tak mengatakan tentang kenabian ini tak masuk akal, mukjizat ini tak masuk akal. Ini geng-geng yang macam ni lah. Contoh saintis, dia orang menerima Aristotle dan lainnya, tapi bila bab kenabian dia orang tak nak terima. So Al-Imam Ghazali kata, "Lau qila liwahidin hal yajuzu ayyakuna fid dunya syai'un huwa miqdaru habbatin yudau fi baldatin fayakulu tilkal baldata bijumlatiha summa yakulu nafsahu
fala yabqa syai'un minal baldati wa ma fiha wa la yabqa huwa nafsuhu laqala hadha muhalun wa huwa minal khurafat. Ha, ini jika tidak pernah mengalami jika ditanya lagi kepada orang yang berfikir secara filosof ini, orang yang berfikir secara filosof ini, jadi golongan sains yang anti apa nubuah, yang lebih kepada common sense, kononnya lah benda-benda macam ni. Mungkinkah terdapat dalam dunia ini satu benda yang hanya sebesar bijian dibawa ke sebuah negeri lalu memakan negeri itu semua sekali? Jadi satu bijian ni boleh untuk mengenyangkan seluruh negeri. Lebih kurang macam tu. Kan? Makan semua sekali. Kemudian bijian itu memakan dirinya sendiri. Lepas tu bijian itu sendiri gone. Kemudian bijian itu memakan dirinya sendiri ke negeri dan bijian itu pun hilang lenyap. Kan? Lalu dia kata apa? Wala yabqa nafsuhu laqala hadha muhalun. Kan? Negeri apa? Kemudian bijian itu makan diri sendiri, negeri dan bijian itu pun hilang lenyap. Tentulah katanya ini adalah mustahil dan karut semata-mata. Khurafat. Khurafat tu karut lah. Nak kata ni karut ni. Ni. وهذه حالة النار ينكرها من لم يرى النار إذا سمعها وأكثر إنكار العجائب الآخرة هو من هذا القبيل. Kemudian lalu dia kata, tentu katanya ini adalah mustahil kan? Inilah sifat api. Orang yang tidak pernah melihat api tentu tidak akan percaya bahawa tenaga api boleh melakukan demikian. Kebanyakan orang yang menolak keajaiban alam akhirat adalah daripada jenis ini. Iaitu dia orang terima apa yang dia orang boleh tengok. Yang dia orang tak boleh tengok, dia orang tak nak percaya. Golongan saintis pada hari ini. Zaman dulu golongan tabi'iyun dan golongan ahli falsafah. Sama je. Dalam bab ini dia orang sama je. Okay. Kami jawab kepada ahli fizik. Fanaqulu lil falsafi. Qad taratta ila an taqula fil afyun. Opium. Khasiyatun fit tabridi. Fit tabridi laysat ala qiyasil ma'quli bit tabi'ah. فلما لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص في مداواة القلوب وتصفيتها ما لا يدرك بالحكمة العالية بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة. Lepas tu dia jawab dekat sini. Kami menjawab kepada ahli falsafah atau ahli fizik tadi. Kamu terpaksa menerima kenyataan bahawa dalam candu itu, apiun, ada khasiat yang menyejukkan. Ini bukanlah suatu yang boleh dikiaskan. Ini suatu yang kita tak boleh nak kiaskan dengan akal. Jadi mengapakah? Iaitu apa? Tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam khasiat-khasiat yang boleh mengubati jiwa dan menyucikan hati. Kan? Dia tanya, kenapa? Ini kenapa tak boleh? Untuk dalam ilmu kenabian ini. Akal tidak boleh menjangkau dengan mengatakan khasiatnya begini atau begitu. Akal tidak akan mampu mengetahuinya sama sekali. Hanya hakikat kenabian sahajalah yang dapat melihat khasiat-khasiat tersebut. Ini. Lalu dia kata, bal qad tarafu bi khawas hiya a'jabu min hadha mimma awraduhu fi kutubihim wa hiya min al khawasil ajiba al mujarrabati bi mu'alajati al hamili allati asura 'alaiha at-talqu bi hadha syakl. Jadi untuk buktikan kesalahan mereka, Al-Imam Al-Ghazali menggunakan hujah apa? Dia menggunakan hujah golongan falsafah sendiri. Jadi golongan falsafah ini nak tak nak mereka telah mengenal hisab jumal. Ini pra-Islam, tuan-tuan. Sebelum Islam tu dah ada hisab jumal. Jadi hisab jumal ni adalah kelangsungan daripada sebelum Islam sahaja. Halal atau haram tu kena buka kitab fiqh. Bagaimana mereka membahas ni. Dan terbukti masalah hisab jumal ni tetap khilaf. Nak tak nak ada khilaf di sisinya. Entah boleh kata macam siapa ni Noderus dia kata, alah takkan nak dibandingkan dengan satu Imam Ibn Hajar je yang mengharuskan. Tak boleh lah dia kata. Dia satu imam je. Jadi syariat ni bukan kira satu imam lawan berapa banyak, tak. Khilaf atau tidak.
mujma' alaih atau mukhtalafun fih. Dia adalah suatu yang muhkam atau mutasyabihat, suatu yang usul atau furu', suatu yang qat'i atau dhanni. Ini yang kena tengok. Keharaman tentang hisab jumal ni tak ada nas yang betul-betul muhkam, yang makna dia zahir, jelas, mengena, tidak ada khilaf, tidak ada takwilan, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, tidak dibahas oleh ulama dan yang lain. Ni. So dia kan tengok dulu, dia sampai derajat itu atau tidak. Dia kalau masih khilaf, masih khilaf. Bukti dia. Ha. Ulama-ulama beristisyhad dengan akwal ulama-ulama muktabar tentang perkara ini. Diamalkan oleh ulama muktabar tentang hisab jumal. Contoh dia apa? Contoh dia Al-Imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Imam As-Sanusi sendiri. Dia mengamalkan ilmu wifik, ilmu awfaq. Kan? Contoh dia. Belum lagi bahas tentang Al-Buni ke yang lain ke. Itu bab lain lah. Maka dia kata ini. Bal qad i'tarafu bi khawas hiya a'jabu min hadha mimma awraduhu fi kutubihim. Wa hiya min al-khawasil ajibah al-mujarrabah bi mu'alajatil hamili allati asura 'alaiha atalku bi hadha syakl. Ini. Yuktabu hadha syaklu ala khuzvataini walam yusibhuma ma'un wa tanzuru ilaihima al-hamilu bi'ainiha wa tad'uhuma tahta qadamaiha fayusri'ul waladu fil hali ila al-khuruj wa qad aqarru bi imkani dhalika wa awraduhu fi ajaibil khawais wa huwa syaklun fihi tis'atu buyutin yurqamu fiha rukumun maksusatun yakunu majmu'u ma fil jadwalin wahidin 15 qara'tahu fi tuli syakli aw fi ardihi aw ala aw ala ta'ribi. Okey, hadirin wal hadirat azizakumullah. Okey. So maksud dia apa tuan-tuan? Jadi Imam Ghazali nak buktikan kepada ahli falsafah dengan apa yang diamalkan sendiri oleh ahli falsafah daripada kitab mereka sendiri. So dia kata, okey, kalau kau tak percaya kenabian, kenapa kau boleh apa terima benda ni? Bahkan mereka mengakui adanya khasiat yang lebih menakjubkan daripada apa yang disebutkan di atas. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Antaranya dengan menggunakan gambar rajah di bawah untuk membantu wanita hamil yang sukar atau susah melahirkan anak. Ini. Jadi dia pakai ni, ba, to, dal, zai, ha, jim, dan waw, alif, ham, ha, misalnya ni. Lalu dia kata, dia bagilah angka dia. Setelah tu, kalau kita kat footnote lah, kalau kitab tu dekat footnote. Sebab itu adalah tafsiran muhakkik. Jadi ni memang ada ilmu khusus bab ni. Ada ilmu khusus nama dia Durratul Aqdad. Itu kitab Kiai anak ngaji lah. Dia memang bukan mengamalkan, dia memang pakar dalam bidang ni. Dia memang pakar dalam bidang ni. So bila tanya kenapa dia belajar benda ni, dia kata just tak nak ilmu tu hilang. Kan? Tak nak ilmu tu hilang sebab ditulis oleh ulama-ulama Islam. Lepas tu dia kata ni. Yuktabu hadha syaklu. Gambar raja ini ditulis di atas 2 helai kain yang tidak terkena air. Dia perlihatkan kedua-duanya kepada wanita yang hamil dan diletakkan di bawah kedua kakinya. Nescaya mudah bagi wanita itu melahirkan anak. Mereka mempercayai pula keajaiban sebegini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ajaibul Khawas. Ini nama kitab dia. Ajaibul Khawas. Gambar raja di atas terbentuk dengan 9 kotak. Setiap kotak ditulis angka tertentu. Jika dicampur pada setiap sudut sama ada menggerak, menegak, melintang atau menyilang, jawapannya tetap sama 15. Masya Allah. Cuma macam mana nak kira tu saya tak tahu. Kan? Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Lalu dia kata kat sini. Falaita syi'ri man yusaddiqu bidzalika lima lam yattasi' aqluhu litasdiq bi anna taqdira salati subhi bi rak'ataini wa dhuhri bi arba'in wal maghribi yani
بثلاث هي لخواص من غير معقولة بالنظر العقلي والحكمة وسببها اختلاف هذه الأوقات إنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. Lepas tu Imam Ghazali dia teruskan. Iaitu apa? Dia kata, Falaita syi'ri. Bagaimana seorang yang boleh mempercayai perkara sebegini tidak boleh meluaskan fikirannya untuk mempercayai bahawa iaitu penentuan sembahyang subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat dan Maghrib 3 rakaat. Kenapa macam tu? Kita tahu? Tak tahu. Kan? 3 rakaat, 4 rakaat masuk apa? Merupakan kejadian yang tidak masuk akal menurut pandangan akal dan kebijaksanaan manusia. Bahkan sebab-sebab berbeza setiap waktu sembahyang itu hanya dapat diurai melalui cahaya kenabian. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalau engkau boleh percaya dengan rajah tadi tu dan terbukti dalam kitab engkau dan memang ia itu mujarrab. So, kenapa kau tak boleh percaya dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewujudan Allah, tentang kenapa kita beribadat, kenapa kita itu, kenapa kita ini? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wal ajabu anna law ghayyarna al-ibarata ila ibaratil munajjimin la aqalu ikhtilaf hadhihi al-awqat. Lalu dia kata, mengherankan jika kita tukarkan pernyataan di atas kepada pernyataan ahli nujum. Sudah pasti akal mereka akan menerimanya dengan menegaskan bahawa perbezaan waktu adalah munasabah. Perbezaan waktu adalah munasabah. Kan? Ini untuk kita faham bagaimana astronomi juga mengambil fungsi. Fanaqulu alaysa al-ikhtilaf. Jawab. Okey, fanaqulu alaysa yakhtalifu al-hukmu fi at-tali'i bi an takuna asy-syamsu fil wasati as-sama' aw fi at-tali'i aw fil gharbi al-gharibi hatta yabnau ala hadha fi taysiratihim al-ikhtilafa al-haylaj al-haylaj dalil umr wa taysir ay yanzura kam min al-haylaj wa bayna as-sa'd aw at-tahannus fayukhadhu li kulli darajatin sanah. Oh, بنوا على هذا في تسييراتهم الاختلاف الحيلاج والتفاوت الأعمال والأجال ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغرب. Lalu dia kata kat sini, maka kami katakan, bukankah berbeza hukum pada tilikan mengikut kedudukan matahari sama ada di tengah langit atau ketika takbir, atau ketika terbit, atau ketika terbenam, sehingga perbezaan kedudukan matahari itu menentukan perbezaan pengubatan, peramalan, panjang umur, atau menentukan ajal. Ini. Itu kan ada uh, nama dia apa? Astrologi. Yang ini dalam ilmu falsafah kuno. Korang boleh pula terima astrologi. Ini maksudnya kata, korang boleh pula terima astrologi. Padahal dengan semua keadaan ni. Kan? Bukankah di sana tidak ada perbezaan pun antara matahari tergelincir dengan matahari di tengah langit? Demikian juga di antara matahari terbenam dengan matahari sedang jatuh. Maka adalah sikap pembenaran kata-kata ahli nujum mempunyai sebab yang kukuh. Fahal li tasdiqihi sababun ila anna dhalika sam'ahu bi ibaratin munajjimin la'allahu jarraba kadhabahu mi'ata marratin wa la yazalu yu'awidu tasdiqahu hatta law qala lahu al-munajjim idza kanat asy-syamsu fi wasati as-sama' wa nadhara ilaiha al-kawakib al-fulani wa tali'u huwa al-buruj al-fulani falabista sauban jadidan fi dhalika al-waqt
Qulta dhalika fi thawbi fa innahu la yalbasu thawba fi dhalika alwaqti rubbama yuqasi albarda asyadida wa rubbama sami'ahu minan munajjimin qad arafa kadhbahu marratin. Ha, ni. Tadi dia kata kat sini. Maka adakah sikap pembenaran kata-kata ahli nujum mempunyai sebab yang kukuh? Boleh pula kamu percaya astrologi? Tidak lain hanya mendengar kata-katanya semata-mata kerana dia adalah ahli nujum yang barangkali telah membohonginya 100 kali dan dia masih mahu mempercayainya. Fahal litasdikin sababun? Kan, masih lagi. Sehingga kan jikalau ahli nujum meramalkan sesuatu dengan berkata apabila matahari tegak di atas kepala dan dia menganggarkan bintang tertentu akan berhadapan dengannya. Tapi ternyata bintang lain yang berhadapan dengannya. Di saat itu kamu memakai baju baru. Maka kamu akan terbunuh dengan pemakaian baju tersebut. Maka ketika itu sudah pasti seorang tadi tidak akan memakai baju walaupun dalam keadaan terlalu sejuk dan dia tahu ahli nujum itu telah membohokinya beratus-ratus kali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata falaita syi'ri mayyat tasi'u aqluhu liqabuli hazihi bada'i. هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة الأنبياء كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول النبي صادق معيد بالمعجزات ولم يعرف بالكذب قط فإن أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمرات وعدد الأركان الحج وسائر التعبدات الشرعية lam yajid bainahu wa baina khawasil adwiyati wan nujumi farqan aslan. Okey. Lalu dia kata dan dia menganggarkan tertentu tahapannya tetapi bintang lain. Okey. Maka ketika itu sudah pasti orang tadi tidak akan pakai baju walaupun dalam keadaan terlalu sejuk dan dia tahu nujum itu telah membohokinya beratus kali. Ha. Aduhai, ada juga orang yang luas pemikirannya boleh menerima perkara-perkara pelik sebegini. Ini dia boleh terima. Mereka terpaksa mempercayai kononnya khawas ini adalah semua mukjizat sebahagian para nabi. Bagaimana pula mereka boleh mengingkari perkara tersebut seperti perkara seperti ini yang mereka dengar daripada kata-kata nabi yang benar disertai dengan mukjizat dan nabi ini juga telah iaitu dikenali sebagai manusia yang tidak pernah menipu sepanjang hayatnya. Dikenal sebagai manusia yang tidak pernah menipu sepanjang hayatnya. Jika ahli falsafah, fa in ankara falsafiyyu imkana hadhil khawas fi adadi rakaat wa ramil jamarat wa adadi arkanil hajj wa sa'iri ta'budati syar'i lam yajid bainahu wa baina khawasil adwiyati wa nujumi farqan aslan. Maksud dia apa? Jika ahli falsafah mengingkari khawas ini, keistimewaan ini, golongan ini, mempunyai kaitan dengan bimbingan rakaat, melontar jamrah, iaitu apa? Melontar batu ketika melaksanakan haji, beberapa rukun haji dan ibadat-ibadat syarak yang lain. Begitu juga tidak ada kaitan di antara perkara ini dengan iaitu khawas, pengubatan dan pengkajian bintang secara dasarnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dia kata tak ada. Tak ada masalah. Lam yajid bainahu wa baina khawasil adwiyati wan nujumi farqan aslan. فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطيب فوجدت بعضها صادقا فانقضح في النفس تصديقه وسقط من قلبي استبعاده وتفرطه وهذه لم أجربه فبما أعلم وجوده وحققه وإن أقررت بإمكانه. Boleh kata. Jika dia berkata, aku telah mencuba ilmu kaji bintang dan ilmu perbuatan.
ada di antaranya memang benar, maka terbuka diriku untuk mempercayainya dan jauh bagi hatiku untuk lari daripadanya dan menolaknya. Tetapi aku belum pernah mencuba kenabian. Jadi bagaimana aku dapat pastikan ia benar-benar ada sekalipun jika aku akui kemungkinannya. Ini. Fa'in qala. Dia kata kat sini. Fa'akulu. Sekarang dia jawab. Innaka la taqtasiru ala tasdiki ma jarabtahu. Bal sami'ta akhbar al-mujarrabina wa qalladtahum. Fasma' aqwal al-awliya. Faqad jarrabuhu wa syahadu al-haqqa fi jami'i ma warada bihi asyar'u. Awil usluk sabilahum fatudrik bil musyahadati ba'dadha talika. Lalu dia kata, aku jawab, jangan kamu bataskan kepercayaan kamu. La taqtasir. Hanya pada perkara yang pernah kamu cuba. Bahkan ada sebahagian perkara kamu hanya mendengar dari khabar orang-orang yang telah mencubanya. Dan kamu terus percaya, iaitu apa? Dan kamu terus percaya serta mengikuti mereka. Maka dengarkanlah kata-kata para wali. Mereka telah mencuba dan menyaksikan al-haq, iaitu Allah SWT. Pada semua yang telah diturunkan oleh syarak. Ikutilah jalan mereka dan pasti kamu akan merasai kebahagiaan. Iaitu, merasai sebahagian penyaksian yang demikian itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Fa'akulu ala anni akulu wa in lam tujarrib fayaqdi aqluka, yani aqluka biwujubi tasdiqi wal ittiba'i qat'an. Fa inna law faradna rajulan balagha wa aqala lam jarrib marada walahu waladun mushfikun hadhikun bitabib atau bitib yasma'u dawa'ahu, يعني يسمع دعواه معرفة الطب منذ أقل منذ آه، يعني منذ أقل منذ أقل فعجن له والده دواء فقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضي أكله وإن كان الدواء مرا كريح المصداق مذاق أن يتواد أن يعني أن يتناول أو يكذب ويقول أن لا أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء فلم أجربه. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi aku tegaskan di sini, walaupun kamu tidak pernah mencuba, tetapi akalmu mewajibkan kamu mempercayai akalmu. Ini mewajibkan kamu mempercayai dan mengikuti secara pasti. Seperti kita andaikan, itu apa, seorang pemuda yang telah balik, berakal dan tidak pernah mencuba suatu pemuda tiba-tiba jatuh sakit. Dia mempunyai seorang ayah yang pakar dalam bidang pengubatan. Dan pemuda tadi sejak dari kecil selalu mendengar tentang kepakaran ayahnya dalam bidang perubatan. Setelah itu ayahnya menyediakan ubat baginya dan berkata, ubat ini sesuai untuk penyakit kamu dan dapat menyembuhkan kamu daripada kesakitan. Ketika ini, ketika ini, apa yang akal kamu wajibkan pada dirimu? Mestilah percaya. Dan sebab bapa dia doktor, nak cakap apa? Contoh dia. Itulah juga Nabi. Dia bagi contoh tu je. Ubat ni pahit, apa yang wajib pada dirimu. Walaupun ubat ini terlalu pahit, kamu rasakan, adakah kamu akan memakannya atau mendustainya? Dengan mengatakan, aku tak percaya ubat ni boleh menyembuhkan, sedangkan aku tidak pernah mencubanya. Tentulah kamu mengatakan anak itu bodoh ke apa ke, kan, jika dia melakukan sedemikian. Begitu juga di sini, ahli basair, orang yang bersih hati, mata hatinya akan mengatakan kamu bodoh jika kamu bersikap seperti pemuda itu. Okey. Lalu Imam Ghazali dah bagi contoh-contoh ni. Untuk apa? Untuk menerangkan kebenaran kenabian. Yang kita dah tahu Nabi macam mana. Sejarah kisah dia macam mana. Kebenaran mukjizat dia macam mana. Ada yang selagi tak tengok
bulan tu dibelah, tak nak percaya. Kan? Dia buat-buat macam tu. Itu dah jawab dah. Boleh pula dalam bab ni pun orang percaya. Dia nak kata macam tu lah. Ni macam mana? So, ni Imam Ghazali. Fa in qulta fa bima. Itu apa? Fa in qulta fa bima a'rifu syafaqatan Nabi SAW wa ma'rifatahu bihadha tib. Ini fa'akulu wa bima arafta syafaqata abika laysa dhalika amran mahsusan lakin araftahu biqara'in ahwalihi wa syawahidi a'malihi fi masadirihi wa mawaridihi ilman darurian la yutamara fihi. Dia kata apa? Fa in qulta. Jika kamu kata, bagaimana aku boleh mengenali kisah sayang Nabi, kasih sayang Nabi seperti pengetahuan tentang pengubatan tadi? Maka aku menjawab, bagaimana kamu kenal kasih sayang ayahmu? Bukankah kasih sayang itu perkara yang tidak boleh dicerap? Tetapi kamu tahu secara pasti dengan kamu mengenali tanda-tanda keadaan dan hasil dari tindakan kasih sayangmu. Kan? Ini macam mana boleh pula? Begitu juga bagi siapa yang melihat kata-kata, iaitu akwal, iaitu hadis, kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata sini. Itu wa man nadhara fi aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma warada min al-akhbar fi ihtimamihi bi irsyadil khalqi wa talattufihi fi jarri nasi bi anwa'ir rifqi wa lutfi ila tahsini akhlaqi wa islahi dhatil baini wa bil jumlati ila ma yasluhu bihi dinuhum wa dunyahum hasala lahu ilmun daruriyun bi anna syafaqatahu ala ummati a'zamu min syafaqatil walidi ala waladihi. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. Maksud dia apa? Ya. Okey, jap. Wa man nadhara. Ni. Begitu juga bagi siapa-siapa yang melihat kata-kata atau hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Khabar tentang keprihatinannya membimbing masyarakat serta kelembutannya dalam menguruskan manusia dengan kasih sayang dalam membentuk akhlak dan memperbaiki hubungan sama muslim terutama pada perkara yang melibatkan urusan agama dan dunia mereka. Semua ini menjadi bukti ilmu yang pasti tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang ini jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu bapa kepada anaknya. Jauh lebih besar dari ibu bapa kepada anaknya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Hasal Ibn Darin bi anna syarri ummati azam min syarri walid ala waladihi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata wa idza nadhara ila ajaibi ma dhahara alaihi min al-aqwa min al-af'al wa ila ajaibil ghaibi alladhi akhbara anhu fil Quran wa fil akhbar wa ila ma dzakarahu fi akhir zaman wa dhuhuri dhalika kama dzakarahu yani kama dzakarahu alima ilman durian annahu ballagha at-tawra alladhi wara al-aqli wa fataha lahu al-ainu allati yanqashifu minha al-ghaibu wal khawas wal umur allati la yudrikuha al-aqlu wa hadha huwa minhaju tahsil al-ilmi ad-daruri bi sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Apabila diteliti keajaiban-keajaiban yang terlahir hasil daripada perbuatan-perbuatan Nabi, juga keajaiban perkara-perkara gaib yang telah dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti yang akan datang. Dan apa yang dikhabarkan oleh baginda SAW akan berlaku di akhir zaman ternyata benar-benar berlaku. Sudah pasti ilmu yang diperoleh baginda SAW menjangkaui akal manusia. Tersingkap baginya perkara-perkara gaib. Iaitu apa? Keistimewaan-keistimewaan dan jurusan-jurusan yang tidak mampu difahami akal. Inilah jalan untuk mendapatkan keyakinan penuh tentang kebenaran Nabi Muhammad, keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajarrib wa ta'ammal al-Qur'an wa tali'il al-akhbar
ta'rif dhalika bil ayan. Wa hadzal qadru yakfi fi tanbih al mutalaffisati dzakarnahu li shiddatil hajati ilaihi fi hadzal zaman. Ha. Jadi dia kata, cubalah kamu teliti Al-Quran. Nescaya nanti kamu akan memahaminya sekadar ini. Cukuplah huraian kepada orang yang mempelajari falsafah. Kami sebutkannya kerana sangat diperluaskan. Ya, ini sangat diperlukan pada zaman ini. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Baik, insya-Allah kita iktifak sekadar ini. Ada soalan tak ada? Okey, khalas. Arif? Hello. Okey, baik, insya-Allah. Sifat sekadar ini aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tidur.